Dry socket tu sakit. Okey, rawatan dry socket tu, okey, dia macam ni. Lepas cabut, selalu doktor akan advise gigit kapas kuat-kuat selama 3 jam. Tapi kapas tu boleh tukar-tukar dalam masa 3 jam tu. Bila rasa dah basah, tukar baru. Tapi tak boleh kumur. Okey, kenapa dry socket tu berlaku? Dry socket tu berlaku sebab darah beku yang belum betul-betul beku, masih bentuk jeli. Bila awak kumur, dia akan terkeluar. Jadi kawasan cabutan tu, soket tu akan berdarah balik. Bila dia berdarah, kuman akan masuk. Tu yang dia sakit. Okey, satu lagi jenis dry socket ni, patient duk korek semua yang kat dalam soket gigi tu. Dia kata ada benda. Apa benda tu? Darah beku yang belum betul-betul beku. So kosong. Dry socket ni dia kosong. Sebab apa? Dia kumur tanpa kuat sampai darah beku tu terkeluar semua. Jadi sakit lah. Dry socket tu sakit. Ini kenapa bila jumpa doktor buat apa? Okey, bila jumpa doktor akan kena bersihkan to make sure fresh blood keluar. Bila fresh blood keluar tu, kita nak tutup balik kawasan soket yang akar gigi yang kita dah cabut tu, supaya penuh.